Tenggelam. Apa tu nilgai? Nilgai? Oh ni. Di sebelah kiri merupakan pameran yang diberi nama Antelope India. Pameran ini menempatkan haiwan seperti nilgai, rusa bintik atau axis deer Oi, jirafah. demoiselle. Hei, jirafah buat apa? Oh. Ui, apa ni? Kancil atau pelanduk merupakan spesies rusa paling kecil dan ditempatkan bersama Kancil? merah yang merupakan haiwan yang Kancil, oi, golden. Apa ni? Oi, oi, banyaknya. burung seperti pocot tucan, burung serindit, ayam putih, kuang emas dan lain-lain. Sila kunjungi semula dengan berjalan kaki untuk melihat spesies burung-burung lain. Oh ni. Burung-burung. Oh, wah. Ui. Wah. Cantiknya. Bye-bye. Di antara 15 hingga 20 tahun. Di sebelah kiri pula menempatkan spesies kucing besar yang aktif dan tangkas memanjat pokok serta mampu berlari dan berenang. Oh, you Atas kejut dia. iaitu harimau kumbang. Harimau kumbang. Black Panther. Hey. Ui. Ui, ada anak dia lah. Ni ah. Hai. Hai. Oi, terkejut je. Ni kenapa? Ni kenapa? Kenapa ada dalam kandang kenguru ni? Imu ke? Imu. Oi, burung kasuari. Peacock. Burung kasawari adalah burung yang Kasawari, tergolong okey. dalam kumpulan burung yang tidak boleh terbang. Burung kasawari betina mempunyai saiz badan yang lebih besar berbanding Oi. burung kasawari jantan. Oi, terkejut. Burung kasawari dewasa mempunyai bulu kasar berwarna hitam. Hai. Hai. Fauna Australia. Seterusnya adalah pameran fauna Australia mempamerkan wallaby dan burung emu. Wallaby adalah spesies Wallaby, kangaroo burung kecil emu. yang mempunyai sepasang Emu. kaki belakang yang Ui. kuat bagi membantu menghasilkan lonjakan untuk lompatan yang jauh dan pantas serta turut berfungsi sebagai senjata Tak nampak untuk pun. menendang pemangsa. Kita nampak dari sana kan? Adalah spesies Ha, tu burung kangaroo. besar yang tidak boleh terbang di senarai tempat kedua selepas burung Terus lagi unta. gajah Melayu. Seekor burung emu dewasa boleh mencecah ketinggian 5 kaki Ui, atau 1 angsa putih. Angsa putih. pound atau 45 kilogram. Tasik di sebelah kiri anda merupakan Dah macam 2 pameran kilometer dah ni. 2 point berapa entah 2.2, 2.3. yang merupakan haiwan yang berasal dari Sana. Utara Asia dan Utara Afrika. Swan itik tidak mengeluarkan atau menghasilkan bunyi, tetapi bising bunyi-bunyi yang perlahan untuk berkomunikasi sesama sendiri. Di sebelah kanan pula adalah pameran Kanan. Colors of Amazon.
Mempunyai Warna-warna beberapa hutan spesies yang Amazon. berbeza, Oh. seperti kakak tua Amazon sayap oranye, kapibara, Kapibara. topokan, black-bellied whistling duck dan ibis merah. Wih. Kapibara, tokotokan. Apa benda tu? Ibis merah, kapibara. Ada keluar. Ui, terkejut. Oh, terkejut kan. Ish, kacau lah pula. Okay, bye. Bye, Cik Bara. Oh, bye. Lagi. Badak sumbu putih. Sebelah kiri adalah badak sumbu putih yang berasal dari benua Afrika. Haiwan ini merupakan antara haiwan terbesar di dunia. Berat seekor badak sumbu putih mencecah 3 tan dan saiz kira-kira 3.4 hingga 4.2 meter. Sana. Sana, seladang pula, seladang. Di sebelah kanan, Seladang Malayan Gold. Gold. Seladang Gold. And night safari negeri Perak, iaitu seladang. Seladang. Banyak terdapat di India. Pak monyet je tu. Sebagai Monyet atas asal tiang. India. Mana seladang? Oi. Besarnya. Oi, makan rumput pula. Sana. Tengok sana. Tengok kiri. Tengok kiri belah kanan. Kiri kan belah kanan. Badak Di tampung. sebelah kanan anda adalah pameran tapir, satu haiwan Badak mamalia tampung, yang juga tapir. dikenali dengan pelbagai nama lain. Hai, monyet ni. Kijang, badak tampung, badak tampung. Senuk dan banyak lagi. Tapir boleh hidup di antara 25 hingga 35 tahun. Mana? Dan di pameran berkongsi Tapir kat pandai mana? beberapa ekor kijang dan Yalah, tak nampak lagi ni. apabila terancam. Terancam Mana? Dah berhenti pula kat sini. Tak nampak pun. Mana? Oi, terkejut je. Lah. Pameran di sebelah kanan ialah pameran badak air, haiwan herbivore yang boleh menghabiskan kira-kira 45 kilogram makanan sehari serta menghabiskan 80% masa di dalam air. Badak air hidup berkumpulan Badak air. dan diketuai oleh badak air betina. Badak air Nile hippopotamus atau hippopotamus. Ui. Hello. Nilgai balik. Nilgai lagi. Terus. Oh, kita pusing. 2.4, 2.5. Pameran yang menarik di Zoo Typing and Night Safari ialah pameran gajah Sungai Perak. Sungai Gajah Perak? adalah haiwan yang gemar Gajah Sungai Perak. kerana mereka suka mandi dalam cuaca panas untuk membersihkan diri dan mereka memerlukan 40 liter air untuk minum dalam sehari. Tuan-tuan dan puan-puan kami berharap lawatan anda pada hari ini akan membawa banyak manfaat. Sila pastikan tiada barang peribadi anda tertinggal dalam tram dan sila turun sebelah kanan. Terima kasih dan selamat jalan.